1 minit hari ni. Okey, hari ni sebab ramai orang tanya saya, bang, store abang kat mana? Store saya ada dekat Bandar Sunway Ipoh. Dulu ni kedai tayar saya nampak tu. Sekarang kita dah tutup kedai tayar sebab Covid hari tu. Okey, sekarang ini store saya. Saya tak buka kedai tau, saya buat store je. Maksudnya barang masuk, siapa nak datang tengok lah. Tapi ini barang kita, jom saya nak tunjuk. Okay, ini salah satu lah. Sebab barang kita ada barang baru, ada barang second, tapi kebanyakan dia barang-barang baru lah. Barang pula ada daripada saya kecil sampai sebesar-besar alam ada. Tu banyak lagi mesin. Hari tu kita ada masuk, contoh ni, troli ni. Hari tu kita ada masuk 3-4 biji, kita dah jual. Kita tengok keadaan. Ni baru tau. Hari tu kita jual pun lebih kurang 700 lebih. Yang ni, tapi yang ni keadaan ni lebih kurang 400 lebih. Kita tengok keadaan barang. Dan tengok keadaan barang yang kita dapat berapa lah. Yang penting lebih murah harga dia daripada online. Okay, ni barang-barang baru masuk, saya belum sempat nak kemaskan. Nampak, kita pun ada. Penimbang pun kita ada, tapi ini kita belum servis. Nampak baru kan? Tapi kita belum servis, nanti kita akan servis semualah. Okay, nampak kalau barang second ni macam ni, mesin-mesin macam ni, tengok. Bensor pun ada macam ni. Ni nampak. Lepas tu, cordless ada, soket ada, air impact ada, tool pun ada. Kalau tengok tu dalam almari, semua saya belum sempat sebab ramai orang tanya. Jadi ni saya nak tunjuk. Sebab kenapa saya tak letak harga. Inilah sebab dia ni, nampak. Sebab masih bersepah, tak sempat lagi. Kalau tengok tu, semua barang baru tau. Jangan silap faham tau. Kita bukan jual nak clear gudang semua, tak. Memang kita jual barang-barang untuk bengkel. Jadi kepada siapa pun usaha bengkel atau nak DIY barang-barang di rumah, blower pun ada, mesin rumput pun ada. Nampak? Ini generator, ini hoist kat bawah ni, hoist. Tengok, ada pump air. Nampak? Pump air, hoist, ada macam-macam saiz. Semua baru. Nanti satu hari nanti, mungkin dalam minggu depan, saya akan buat satu video. Saya akan kata siapa nak cari barang boleh datang. So jangan beli barang lagi, hold dulu. Kalau nak jimat tapi nak berbaloi, boleh datang dekat store saya ni. So dapat hari ni Mechanic power, semua boleh settle. Kena tak mati terus hidup macam kena sihir. Battle bunyi pelik jadi senyum.